Apakah sebenarnya yang sedang berlaku di dalam Barisan Nasional? Siapa yang terdesak dan siapa yang kini berani melawan secara terbuka? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, politik Malaysia sekali lagi memperlihatkan episod ketegangan terbuka apabila Presiden MIC Sah Vigneswaran membalas secara langsung kenyataan Ahmad Zahid Hamidi yang memberi amaran kepada MIC agar tidak menyesal jika keluar daripada Barisan Nasional. Saudara-saudara yang dihormati, Vigneswaran menegaskan bahawa MIC tidak terdesak membuat keputusan, sebaliknya menyifatkan Zahid sebagai pihak yang kelihatan terlalu mendesak supaya MIC segera menentukan hala tuju mereka. Kenyataan ini bukan sahaja lantang, malah mencerminkan hubungan yang semakin renggang antara dua parti komponen lama BN. Hadirin yang budiman, MIC menjelaskan bahawa keputusan berkaitan kedudukan parti telah diluluskan di peringkat AGM, namun proses seterusnya memerlukan penelitian Jawatankuasa Kerja Pusat. Ini menunjukkan MIC cuba menampilkan imej berhati-hati dan berprinsip, bukan bertindak kerana tekanan politik semasa. Rakan-rakan penonton, dalam masa yang sama, Vigneswaran mencadangkan agar BN mengadakan mesyuarat majlis tertinggi jika benar-benar serius mahu membincangkan hala tuju gabungan. Ini memberi isyarat bahawa MIC tidak mahu dijadikan pihak yang dipersalahkan sekiranya berlaku perpecahan. Saudara-saudari sekalian, isu ini membuka persoalan lebih besar. Adakah BN kini berdepan krisis dalaman yang semakin sukar disorok? Apakah tekanan terhadap MIC sebenarnya berpunca daripada kebimbangan, kehilangan sokongan tradisional menjelang PRU akan datang? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hubungan BN-PH yang kompleks juga menambah tekanan kepada parti kecil seperti MIC yang berdepan dilema antara kekal dalam gabungan lama atau mencari laluan baharu demi kelangsungan politik. Hadirin yang budiman, apapun pendirian MIC selepas ini, kenyataan terbuka sebegini jelas menunjukkan bahawa politik diam-diam sudah berakhir. Segalanya kini dipertontonkan kepada rakyat. Jadi adakah ini permulaan perpecahan lebih besar dalam BN? Atau sekadar episod tekanan sementara sebelum kompromi dicapai? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Dan jika anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana setia bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.